من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم. Macam dia main tumpang di bawah ini. Aduh, anak di tumpang. Satu waktu saja. Kamu memang lek awal kamu tu lek dengan kau kan awal kan video ini. Kita punya tu kasih yang tu pentak. Yang tu lagi. Tahu dengan tu mana? Dua minggu kamu dah. Menu kita boleh mana are bangun sini bangun sekali mandu maunya sufi mandu maunya tertarik mandu na sufi tertarik tertarik sufi mandu na Gede anak barak tu. anak barak aman jo yang dia berbuat tu terkali ni bukan yang terkali ni dia berbuat buka maksudnya buka tapi kedua-dua itu dimiliki oleh mereka. Nampak urun yang kata ini kerana istilah arif. Bahawa sufi dan istilah arif. Kedua arif Tidak kan ada mata, tapi hakikatnya sama. Berbalun sama hakikatnya. Cuma mulut bukan ini istilah arif lagi istilahnya, tapi maknanya sama. Cuma bahasa lagi. Jadi lagi bahasa Aceh. Kampung. Bahasa Indonesia. Kenapa? Jadi guru kena orang pegang, anak kedua nak ikut. Jadi kau. Baik. Yang mendorong tu dapat demikian kuala. mana hukum na yang pegang mana saban anak saban mana nyau orang takalimi arifnya ilmu mana ilmu orang yang punya ilmu tauhid orang arif sufi amal Ini tapi orang je yang kan ti urun ketika beramal dasar ilmiah sih arifnya mbak sufi nya orang takalimin ilmu nya nak beramal orang sufi ikut anak arifin arifin kata nah amalan di orang takalimin anak arifin arif abang mungkin sama apa cuma penggunaan istilahnya bahasa ada aplikasi apa cuman yang nak baca beda tentang hal jalan tu pada Arifin kepada Arifin jalan tu ada Arifinnya kena Arifah jadi anak Arifah nak tu Arifin. dekat Arifin tu pada Arifahnya yang berbeza Beda jalur. Ya. tu Arifahnya yang berbeza yang marifah orang sufi Arifah Hasil amaliyah tu yang kencang amaliyah. Menyebutkan ada buka kencang diskusi prohai bidang tu. Diskusi je. Kerana amal kencang. Menyerah supi ke berat dah amal. Ihtimuh arif timbul menyerah pada kebuka berbincang diskusi prohai bahasa sehingga timbul arif tiji. Berarti bantuan yang arif
ulama arif billah. Ada sufi kan arif billah hujung. Yang kata orang ufaq arif billah ni. Tapi jalur ni berbeza. Jalan Man menuju trip dah makrifah. tu mengbegalan kita trip. Menyeret buka trip. Ada terpupas bahasa dia. Hati kata dekatnya hana ragu. Syafi'i boleh ke anak adik? Hanya nikah dia. Anak adik bila Syafi'i. Nanti kau ubah hari bila. Boleh bila. Mampakan kau jangan hana tidur hari bila. Nanti lambat tu tomnya ke nya. Ada nan debat top tidur. Sebab keseharian orang hujang syariat, hukum syariat. Hukum syariat dalam umat dan pula cubahan. Yang merupakan tidak pun. Nan bab pula cuba kira kan ke arif kan. Anak dia nak anak dapat beda. Yang kenya yang dulu tanya bab situ tertentu ke dia tanya bidangnya je. Dusuki. Tauhid nah, ubur kita tauhid ke. Berarti jalan menuju makrifah yang beda. Ya. Tapi arif bermakna sama, mutaqallimin dengan sufiyin sama. Jalan menuju makrifah. Sehingga hanya tamu dulu dia mana betul marifat secara tauhid yang fuqaha. Usul dia kan. Hanya dia tamu gede. Nah, yang berpendapat menurut istilah ulum mutaqallimin kalkun arif, biasanya kampung bidang tauhid mulai A sampai Z. Walaupun Awalnya boleh jual bawah ni nak harap ni. Bedanya dia aku hukum wakilah bak terima nyakit di mana? Bak terima nyakit. Bak terima nyakit. Bak terima nyakit. Dari Syahid. Zaki dari Zaki. Nya hukum wakilah saja dah buku dah kan dia tak wakilah apa aku kan. Nya yang ejen. Cuma kalau dia itu dia kalian teh yo tengok. Wakilah apa tanya? kalau dia itu dia hanya boleh. Merangkai itu dia. Kali di pegang Kali di telepon langkang no nek tu. Jadi yang hantar pada jatuh tahu. Kau yang ke banda perkara-nya. Ya, diurung kata je dia bagi aku terima. Membantu orang yang juga lagi untuk terima dia bagi. Anak jadi lebih kau yang lain je. Ye je kun tapi je hai kun je. Ya. Je hai kun je Dia bagi lah. kan menyebab surahnya bu. Menyebab surah kedi-kedi hijau hana ikin hana jadi hijau. Isa. Kedi hijau ku orang yang bak diwakilah. Boleh ke? Bila? Bukan je? Wakil siapa je ke? Nampak dia jauh juga tak. Ini kan mana? Kalau wakil dah menerima je ke? kita mengakui bantuan saya. Orang yang kilah dia orang dia macam tu. Sebenarnya kalau orang kilah orangnya nak berita untuk rujuk jaket salik kau jaket kepada orang yang kepala dia punya melalui dulu yang terima wakilahnya yang banding tuan mana Tim si wakilnya hotel dijuk ke semutahid payah yang bab dia yang bab mana mana pun juga jadi kalau wakilah terima kan kan terima kan kerja le dia berarti pada kerja dia berarti kepada orangnya ya bang guyu ya makna ji You bagi you. guyu pada kendong jok pada yang bagi yang mengtudung tu ketika semutahid diwakili ba orang lain si wakilnya hotel dijuk semutahid nak ni dan kalau wakil terima Wakil Zaki. wakil Zaki Angkut mesti hotel dijuk ke semutahid nak ni
Bah Lampung. Bergila. Lagi nanti ini contoh lo tu. Lo ngumpul jaga. Ku waki jaga ku bagi bagaian. Igatnya watak kejuk ku igatnya apa gini? Ini kau wakil kata tu mah. Mula pula wakil terima. Kan nanti je yang kan yang benar kan balik tu kan? Dia kalau duduk dah balik lah. Bukan. Yang pertanyaan mana? Pernah bagi bahan. Yang pertanyaan mana? Tawaki bak terima jaga. Je. Wakil dia. Dia semua Ukara. Ukara. Terima bak semdaki. Je. Jadi itu tidak terima tak dekat kelut. Kerana hak ni kaji milik, kerana milik. Belum. Dia kalau milik, mesti dah wakil. Yang mengkutu je di Bancik. Milik kan dengan milik mal kan dengan kabul. Kabul. So kabul. Hana kabul. Sahih. Mak kalau dia kabul bila milik. Bila milik kita bayar wakil. Ketika lagi yang kesimpulan tu haji lah lagi nah. Lu kalau kau haji kan. Makna haji. Orang yang kaya buat wakil ukara. Sebenarnya orangnya dan orang yang kepercayaan si bawa jaga kan. Kepada haji nampak jaga contohan juga. Yang bermakna. Ketika tuan. Baik dah buang maknanya wakil si mustahil. Baik dah wakil mustahil. Orang yang dijual di Timdaki. Jadi waki simdaki. Tu kan? Ya. Ketika ka bermaknanya waki simdaki, si wakinya ketika dijuk ke semustahil perkara nak payah ni dah. Banyak kali ingat dia tu. Mustahil. Yang punya yang lu berah surah balik. Kamu balik ada pulau. Tak salahnya. Nampak ya. Balik ada pulau ya. Yang amil yang naik kampung yang terimanya yang kan wakil lagi. Anak payah ni le tu ah. Wakil lagi. Anak payah ni nah. Buat terus yang itu kalau bingung. Anak bingungnya wakil kan haji selewai ni kan yang. Selewai haji kejuk kepada Ahmad Ro. Mesti lagi jalur. Yang kino lu selewai. Yang kino bermasalah. Kebar masalah ada. Itu benar lembu mana? Baju itu sama dengan ujirah misi orang kada. Ujirah misi dengan amil orang kada. Masalah. Ma'ruf, ada. Dia yang bermakna. Ini 3% ni, 4%. Huruf. Ulam itu sah. Huruf. Bauru, buat mana huruf? Dia ada keadaan bermakna. Harlan bukan huruf ni. Ini itu keadaan huruf. Harlan huruf ni beri. Dahulu ni, pada upah. Pada upah. Dan kalian berarti bang urut. Nya bak huruf. Paling huruf ni, hanya bauru kau. Yang sebab. Menyangkut dengan amel. Yang tempat tu, tempat tu. Menyangkut dengan amel mesti dilantik di pemerintah. Ketika pemerintah tukang lantiknya ke harus dia contoh bupati tukang lantik. Kalau yang bupati hanya diberi jabat atau bupati amel tak amel apa gue terpecah. Kau ni tamat. Jabatan kepala pemerintahan. Hanya apabila kebewaannya relangnya. Di kesimpulan lagi bunuh tu dah hana begah di perkara fiji tak kini dan yang sendaki bak lain nah. Rejuk saja ya. Dia lagi apa ibu dia orang pun. Dia dekat belah dia mana minyak. Dia dekat dia bapa dia. Dia rejuk banyak minyak. Tak dia tak boleh. Melata. Jadi ada minyak jarok. Jarok rinci. Niat kan baji. Baru sih. So kebanyakan orang kampung mana tu ketika kata waki sedang perkara tawaki baru ini cok ya. Lirian ada kecok guru belau padi. Nah dah bujuk harga. Mana kan cita-cita. Kemudian gitu. Kau yang kan cita dia.
Mun menyo lagi surah tu Yang kan. jiwati. Ha. Mak terima. Kau nak kena jiwa pula. Kau tak ni. Okey, berapa pula lah? Nijak dah kena sebab bulan. Ha. Dah cok hutang lu nak bagi. Lu nak hutang ni nak cok dah. Oleh cok, belum. Mun kerja kaku hutang tu. Kau ni. Pamam. Mun menyo bak surah ya ke? Ya pak. Menyo bak surah ya Yang ke? tu je berah ni boleh ke. Nampak berat tak pada rompak. Ni ajuk saya kelung kesimpulan. Ketika hana ke kabul dalam timbulannya kan hanya belah oleh si wakian. Macam mana belum boleh terima. Macam belum boleh terima. Itu Belum boleh terima kalau milik. Ha. Baru hak ikhtisas. Jaka kena ulun nak jaka kan. Kata pakai kan. Nak kata baru tapi hak itu tak nak milik. Kan itu Hak ikhtisas. Kisah. Jadi belum milik. Belum milik. Yang belum terima belum milik. Belum milik. Mahal ikhtisas lah. Yang tinggal milik hak si A. Alang dua kibat si B, dia tu si A. Anak hasil kerja roh ni. Kalau dia kira kalau dia. Yang si mustahil, hasil kerja roh, hak A roh. Dia jangan bawa-bawa orang kaya dia. Ya. Ini ke mana macam kita baru kaya. Nah, orang hidup dia orang kaya. Ini ada nama joknya amanah orang kaya. Kan wakil zahir. Kau gitu. Kan menyelam Surah itu tuan. mungkin nya menan mangat dak surah tu menye yang ngejuk nyain. Ini ke kan? Tapi menye lagi surah pada ketika sepakir kena cak dekat don tak tadi. Ada kecak, ni gublau juga. Cak lagi yang gublau. Yang ku apa yang terus. Yang ni yang dia ada depan. yang ke bancara. Pun berjalan. Tong saji ke bancara aku nasa ataupun ha. Dah, macam yang dia. Tak usah. Tapi baca Rahman kau. Yang Haruslah kita kena Kan kaji yang Abu Famulikaidi anak Abu Kaidi. Bagi tadi tu kata-kata. Lain kali insya-Allah bayar semua. Maka jangan bawa yang pergi pertanyaan.